tu. Ha, kebutuhan tu. Jalan menyiring ke tepi ni. Kat Pokok Asam tu Okey. ada takat dia. Okey. Terus ke dekat tiang tu kan. Tiang ni, okey, tiang kan. Nanti terus tengah jalan tu ke nu. Ke sampai ke nu lah. Ke pokok kelapa tu. Ha, bukan apa tu. Sampai ke hujung bendang ni. Maksudnya yang sini pula dia punya sepadan sini. Mana sana? Yang ni dia punya buka dia. Ha, yang ni ya. Ha, dia punya buka dia. Saya sampai ni, sampai tiang ni. Sampai tiang elektrik ni. Ha. Elektrik ni Oh, di sana. Terus tang ada. Oh, cantik tu. Tu rumah siapa tu? Rumah Pak Zara. Jadi kalau nak jual ni rumah tu dia kena keluar. Tak ada. Kamu rumah dia. Takat benang ni, takat ni. Oh, setakat bendang je lah. Dia buka sampai bendang je lah. Ha. Jalan masuk mana tu padan lah. Dah sampai ke hujung tu lah. Ini berapa kaki tanah ni nak kena tambuk tanah ni? Berapa kaki Pek. Dia punya lah. Kaki apa? Pek. Tanah daripada tanah bawah ni sampai ke ni surface jalan ni. Berapa kaki 4 kaki. 4 kaki Kalau kau nak buat projek perumahan, dia kena macam tu. Yalah. Dia tu nak semua ni. Dia ni mana balik ni? Semua ni adik-adik nak jual? Kalau semua bagus. 8 relung setengah. 8 relung setengah ni berapa ekar? 5 ekar dia. Ekar lebih. Okey. Saya melaporkan daripada Changlun untuk kerja-kerja RFI misi membunuh Changlun. Assalamualaikum. Tapi buat peluang cantik tu ni.